Assalamualaikum. Hari ni aku nak rasa sikit madu daripada Trigona thoracea. Lebah thoracea ni adalah lebah kelulut yang paling besar sekali. Dia boleh bergerak untuk cari nektar. Makanan dia kira-kira maksimum dalam 2 km lah. Mungkin lebih sikit lah. Dan madu dia ni adalah yang antara yang paling tinggi oksidan, baik untuk jantung, untuk pengawalan gula dalam darah, untuk kanser, diabetes, untuk tingkatkan sistem imun badan dan macam-macam lagi lah. Khasiat dia apa boleh dalam ni apa boleh google dia tengok. Khasiat-khasiat madu kelulut thoracea ni. Antara pengalaman aku masa mengamalkan madu kelulut ni, aku pernah bawa pergi mengerjakan umrah selama 20 hari. Alhamdulillah, kami pergi daripada dalam musim sejuk. Alhamdulillah, aku dengan bini aku tak ada batuk-batuk ke apa, tak ada. Alhamdulillah, Allah jaga asbab daripada amal madu kelulut ni. Jom insyaAllah aku tunjuk sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita tengok. Tu boleh nampak madu kelulut asli daripada TS Agro Farm. Nampak anak-anak dia banyak. Ni kawasan telok dia. Assalamualaikum. Nak asal madu sikit lah, nak ambil sikit. Okey, nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Manis, masam-masam sikit. Dia macam tu. Masya Allah, sedap. Alhamdulillah.